Yang berhormat Datuk Nur Jazlan bin Tuan Sri Muhammad Timbalan Menteri Kementerian. Itu dia langkah yang penuh segak yang berhormat Datuk Nur Jazlan, senyumnya sentiasa sahaja. Para pengunjung boleh menukar tempat duduk. Okey, kita akan menantikan pelancaran dan juga peras. Saya tengok flag tadi dah lain rupanya. Beritahu orang di sini bahawa saya kerja tersebut telah dilaksanakan di ala kondo rupa dia masa-masa akan datang. Tepuklah sikit. Rakyat minta selalu keluar negara dah pernah kan? Dah pergi, saya dah pergi. Mexico pun saya dah pergi. Lihat kawasan di mana rakyat tinggal. Tak macam jangan cerita pasal nak cat rumah. Jadi kerana Tuhan memberikan kita dapatan untuk kita hidup rakyat. Sebab itu pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Tok Abbas kerana telah mengadakan program untuk tapi insya-Allah sungai di sini ikan dia boleh dimakan. Saya rasa kalau dibandingkan dengan dulu lah sungai ini, sekarang ini lebihkan sungai ini daripada masa ke semasa.